Episod 26. Bintang di poket Aiman. Malam itu, Aiman duduk di luar rumah sambil memandang langit. Bintang-bintang bertaburan seperti butiran berlian di atas kain hitam yang luas. Angin malam bertiup lembut, membuat daun-daun bergoyang perlahan. Aiman suka mengira bintang sebelum tidur, walaupun dia tahu jumlahnya takkan pernah habis. Kalau boleh, Aiman nak simpan satu bintang. Nak tengok dia dekat-dekat, katanya sambil menadah tangan ke langit, seolah-olah cuba mencapainya. Ketika dia hampir tertidur di pangkuan rumput, sesuatu berkelip terang di langit. Satu bintang jatuh. Ia meluncur laju dan jatuh betul-betul di depan Aiman, lalu perlahan-lahan mengecil menjadi sebesar kelereng. Aiman terpinga-pinga. Betul-betul jatuh? Katanya sambil memungut benda bercahaya itu. Ia terasa hangat, tidak panas dan berdenyut lembut seperti bernafas. Hai, manusia kecil. Tiba-tiba terdengar suara halus dari dalam cahaya itu. Aiman hampir terlompat. Kau bintang yang bercakap? Ya, jawabnya lembut. Aku tersesat dari tempatku di langit. Boleh aku berehat sebentar di dunia ini? Aiman tersenyum. Boleh, kau boleh tinggal dalam poket Aiman. Dia memasukkan bintang itu ke dalam poket bajunya dan sejak itu cahaya lembut berwarna emas keluar dari situ, menerangi jalan setiap kali dia melangkah. Malam itu, ketika dia menolong ibunya di dapur, bilik mereka terasa lebih cerah, walaupun tanpa lampu. Ibunya pelik. Lampu rosak pun terang ya? Aiman hanya tersengih. Beberapa hari kemudian bintang itu mula redup. Aiman, aku kena pulang ke langit, kata suara lembut itu. Tempatmu terlalu kecil untuk cahaya sebesarku, tapi terima kasih kerana beri aku rehat. Aiman memandang ke langit dengan sedikit sayu. Boleh Aiman tengok kau lagi nanti? Bintang itu berputar kecil di udara sebelum meluncur naik ke langit semula. Setiap kali kau buat kebaikan, aku akan berkelip paling terang. Supaya kau tahu aku masih ada, bisiknya sebelum menghilang di antara bintang-bintang lain. Sejak malam itu, setiap kali Aiman membantu orang atau menenangkan Kiki, dia akan melihat satu bintang yang berkelip lebih cerah daripada yang lain. Itu mesti bintang kawan Aiman, katanya perlahan dengan senyuman kecil. Dan dalam hatinya, dia tahu, kebaikan yang kecil boleh menyentuh langit jika dilakukan dengan hati yang tulus. Pengajaran. Setiap kebaikan adalah cahaya kecil yang menyinari dunia dan semakin banyak kebaikan kita lakukan, semakin terang langit di hati kita bersinar.